Masalah kewangan dua saja. Pertama sekali, tidak ada tabungan. Kerja bertahun-tahun, tabungan 1,000 pun tak ada. Kerja bertahun-tahun, tabungan 3 bulan gaji pun tak ada. Okay? Bila tak ada tabungan, dia pergi masalah kedua, hutang. Semua benda pun nak hutang. Beli barang sekecil-kecil 1,000 pun nak hutang 24 bulan. Sebab tak ada tabungan. Saya terkejut. Saya tak tahu selama ni orang nak beli 1,000, barang 1,000 pun bayar 24 bulan. Saya tak tahu. Hinggalah saya pergi shopping dekat IKEA, saya tengok, akak depan ni belanja 1,000 je. Nak bayar 24 bulan. Beli bukan barang penting tu, tuan. Bukan barang tu kalau tak ada, tak boleh hidup kat rumah tu. Okay? Bila dah tak ada tabungan, semuanya hutang. Sekecil-kecil pun hutang. Sebab tu akhir sekali, makin lama bekerja, tabungan tak ada, hutang saja bertambah. Bila hutang banyak, kerja dah tak happy. Bila kerja dia tak happy, dalam sebulan dia bekerja tu, dia happy sehari saja. Hari gaji. Itu pun happy pagi, petang dah tak happy lah. Kan dah bayar sana, bayar sini, tengok. Tak ada. Dari bank dia datang kepada bank dia kembali. Bayangkan tuan-puan bekerja, tuan-puan dapat menabung 50% daripada gaji. Tuan-puan dah bekerja, tuan-puan ada tabungan sebanyak setahun gaji, 2 tahun gaji. Waktu tu tuan-puan boleh pilih tuan-puan nak kerja yang mana yang tuan-puan happy. Tak happy di company ni, pergi company lain. Tapi kalau hutang banyak, tak berani tuan-puan. Nak beralih, hilang income sebulan pun dah tak, hilang kereta, hilang rumah.